Kita akan just start bateri ni. Aku yakin dekat kereta korang sekarang ni dah ada power bank jumper yang dah tersedia in case untuk kejadian macam korang tak boleh start macam ni. Tapi aku nak bagi tahu satu lah antara yang aku tak suka dengan power bank jumper ni. Salah satunya adalah ni, dia punya insulator untuk masukkan kabel jumper. Benda ni memang bagus sebab dia akan melindungi daripada habuk-habuk masuk. Tapi macam korang tengok ni, selagi tak cungkil dekat bahagian ujung ni memang susah nak buka. Ataupun kuku orang tak panjang memang susah. Jadi kena kumpil macam ni barulah boleh buka. Seterusnya masukkan kabel. Lepas tu satu lagi yang aku tak suka adalah apabila nak cabut. Sebab nak cabut ni korang tak boleh tarik macam ni, nanti putus kabel. Jadi korang kena tarik ikut sini. Dan memang ketat. Yang bagus tentang power bank jumper ni adalah dia dah buat design supaya korang tak salah negatif positif. Satu lagi masalah pada power bank jumper ni, apabila korang dah jumping kereta, kebiasaannya bateri dia akan terus kosong. Jadi korang kena naik charge. Jadi aku ada jumpa pengganti tu power bank jumper ni, bagi pengguna power tool macam aku, iaitu jumper yang menggunakan bateri Makita sebagai jumper kereta. Jadi aku suka idea menggunakan bateri power tool untuk jumper disebabkan aku ada banyak stok bateri untuk power tool, sebab aku guna seperti impact, seperti drill dan sebagainya yang menggunakan bateri seperti ini. Bateri power tool ni pula sekarang ni dah ada macam-macam jenis charger dia, dah mudah nak charge. Seperti quick charge pun dah boleh dapat sekarang ni, berbanding kalau korang charge power bank ni biasanya kena ambil masa sampai 1 jam 2 jam untuk penuh. Dan berbanding dengan power bank jumper, bateri dia senang nak pasang. Cuma kena pastikan sebelum pasang korang jangan touch antara dua kabel ni. Dekat sini dia tunjukkan output dia 13.5 volt. Bateri dah disambungkan dan hijau ni menyala berterusan, jadi kita test voltage yang keluar. Jadi seperti korang tengok 0.10 voltage je yang keluar. 13.5 volt tu tak keluar apabila jumper ni tak disambungkan lagi ke bateri untuk melindungi jumper ni sendiri. Berdasarkan manual, lampu hijau yang menyala berterusan menandakan jumper ni sedia digunakan dan bateri dia penuh. Basic untuk jumping seperti biasa, korang buat sambungan kabel. Dia dah aku mulakan dengan negatif dan seterusnya kita pergi kepada positif. Positif ni kena hati-hati sikit lah, takut dia touch body. Jadi aku pasang dekat sini. Apabila hijau ni berkelip-kelip, maksudnya dia tengah charge bateri kereta. Jadi jom kita tengok voltage lepas kita dah buat sambungan. Okey, seperti korang tengok dia betul-betul bagi 13.5 volt berdasarkan output dekat sini. Dan seperti biasa dalam jangka 30 saat selepas jumper dipasangkan, kita akan start enjin. Dan digalakkan korang cabut jumper ni secepat mungkin untuk mengelakkan dia overload. Jadi seperti korang tengok, enjin dah hidup jadi menyala berterusan. Cabut positif. Ini kita akan cabut bateri untuk disimpankan. Okey, seperti korang tengok, kita berjaya hidupkan balik Vios ni daripada isu bateri lemah. Jadi sebagai penutup aku boleh bagi tahu, apabila korang nak beli konverter macam ni, korang kena perhatikan betul-betul dia punya description dan sebagainya. Sebab kebanyakan yang aku jumpa kat Shopee yang harga belas-belas, ada yang harga 40 macam tu je. Kebanyakannya spek adalah direct pada bateri Makita. Jadi seperti kat sini pun dia tulis kita kena guna bateri Makita, walaupun dia tulis 18 volt. Tapi Makita pun seperti aku tunjuk tadi ada 20 volt. Tapi dia tak ada isu sangat sebab nanti benda ni dia ada dia punya inverter untuk mengurangkan arus daripada 18 dengan 20 volt kepada 13.5 volt untuk keselamatan bateri apabila tengah buat jumping. Jadi bagi pengguna power tu memang kita tahulah yang bateri Makita ni ada 20 volt, ada 18 volt. Macam aku pegang ni korang boleh tengok sendiri 20 volt. Jadi kereta punya bateri ni hanya boleh terima maksimum 14.8 lah paling maksimum.
Kalau lebih daripada tu memang kira macam alternator overcharge dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita jump dengan bateri 20 volt ni. Jadi apabila korang search kat Shopee tu, pastikan korang betul-betul beli jumper dengan spek macam ni, di mana dia tulis output dia 13.5 ke 14 ke. Janji bukan sama seperti saiz bateri, untuk mengelakkan bateri short dan rosak. Okey, yang korang tengok ni aku tunjukkan yang aku masukkan tadi, antara produk-produk yang ada kat Shopee yang menggunakan bateri power tool yang aku tak sarankan korang beli. Di mana seperti korang tengok ni lebih kurang je macam yang aku beli, tapi satu je yang dia kurang, iaitu dia punya pin daripada bateri tu akan pergi direct kepada wire jump dekat sini. Nanti apa je yang datang daripada bateri, biasanya 18 volt, 20 volt. Yang keluar dekat alligator clip ni juga aslinya adalah 18 volt dengan 20 volt, tanpa pengurangan kepada volt yang sesuai untuk bateri kereta, iaitu 14 volt. Jadi pakai jump starter tanpa regulator ni sama je macam alternator korang ada masalah overcharge, di mana nanti bateri kereta korang akan terima 18 volt secara direct, yang akan menyebabkan kemungkinan besar jangka hayat bateri korang takkan lama. Kesimpulannya, nanti korang beli je jump starter menggunakan bateri power tool ni ikut link yang aku akan share nanti. Jadi bagi pengguna power tool yang ada banyak bateri power tool banyak-banyak tu, korang boleh guna sepenuhnya fungsi bateri korang tu. Nanti aku letak link dekat komen.